Video kali ni kita nak bercakap pasal filem tahun 2015. Sebuah filem Chinese, yang mana aku tonton. Tajuknya ialah Wolf Warrior. Filem ni ialah filem lama lah. Aku nak tonton filem ni lama dah, tapi aku tak berkesempatan. Filem ni ada Scott Adkins lah. Dan filem ni ialah filem action tentang seorang tentera yang mana telah buat satu kesalahan, kemudian diserap masuk ke dalam satu tim, yang mana akhirnya dekat situ dia dapat satu bala lah. Kita akan cerita pasal filem ni, tapi sebelum itu kita intro. Baik, Wolf Warrior adalah sebuah filem yang bercerita tentang seorang tentera ni. Dia buat satu tindakan yang mana tindakan itu telah menyebabkan dia dipindahkan daripada tim tu lah, kena denda, masuk kat satu camp latihan ni. Dan kemudiannya dekat satu camp latihan ni, tanpa dia sedar lah, seorang yang jahat tu sebelum ni telah hantar satu pasukan elit untuk track dan bunuh dia, sebab lelaki ni telah bunuh dia punya adik, kan. So bila masuk watak ni, watak Scott Adkins ni, jadi watak Scott Adkins ni jadi watak jahat. So memang the whole team terpaksa berdepan dengan satu malapetaka yang sebenarnya bukan hal depa pun. Tapi berjayakah watak ni settle down masalah dia dan tidak memporandakan the whole team? Perkenalaian Wolf Warrior. Filem ni ada sequel. So lepas ni aku nak tengok sequel dia lah. Tapi aku boleh kata yang, macam mana nak cakap, filem pertama dia ni macam tak adalah best sangat pun. Dia macam, the story is pretty simple, terlalu straightforward. Dan Scott Adkins dalam filem ni tak memberikan rasa apa-apa pun. Memang iyalah, walaupun kita tahu Scott Adkins ni mahal nak bayar dia tu. Sebab tu dia punya watak dia tu muncul dekat awal dengan hujung lah. Tengah-tengah tak ada. Tapi bila naratif filem ni cuba untuk integrate watak Scott Adkins ni sebagai watak utama, tapi sebenarnya dia tak betul-betul integrate dengan betul lah dengan watak jahat, watak kita yang baik ni. Rasa dia sangat plain, sangat kosong. Filem ni adalah filem action yang bagi aku, selepas aku tonton, dia rasa macam I feel nothing. Aku tak rasa something yang special selepas aku tonton filem ni. Aku tak tahulah hampa macam mana, tapi aku dengar kata yang sequel tu lagi bagus. Selepas ni aku tengok sequel dia. Tapi untuk filem ni, aku rasa filem ni tak bagus mana pun. Action sequence dia memang boleh lah puas hati juga. Sebab dekat akhir filem tu dalam 30 minutes juga fight dekat hutan tu. Tapi dia punya sequence tu agak biasa, kurang dan boleh dikatakan very straightforward, dan juga tak ada yang menarik langsung. So aku mungkin tak tahulah apa yang bestnya pasal Wolf Warrior ni, selain daripada hiburan, action sequence, peperangan dalam hutan yang panjang. Itu sahaja. Aku perlukan, bukan nak kata tak best, mungkin orang lain dia orang tengok, dia orang suka, tapi bagi aku rasa macam, if you want to have pelakon yang grade A punya action daripada Hollywood, nak integrate dalam filem ni, make sure watak dia tu betul-betul hidup lah. Aku tak nampak betul lah watak Scott Adkins ni sebagai watak yang besar. Paling kurang pun letaklah Scott Adkins ni sebagai ahli kumpulan. Ketua dia tu letaklah watak yang orang kata boleh bagi satu pressure kan kepada watak utama kita. Tapi bila Scott Adkins ni jadi watak utama, tapi watak dia tu tak betul-betul fight, kenal dari segi emotion untuk fight dekat ujung. Dekat ujung tu dia orang akan fight dulu tau. Tapi fighting tu macam plain, sebab masing-masing tak kenal pun. So dia orang fight just because of yang ni jahat, yang ni baik. So the emotion itself tak sampai. So itu je lah yang menjadikan Wolf Warrior ni kurang. Tapi dari segi action, aku setuju movie ni memang pack lah. Tapi bagi aku suka action pack juga. Tapi at least the story should be ada something yang memuaskan macam tu.
Okay, so itu sahajalah kot pendapat aku bagi Wolf Warrior ni 2 bintang. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.